Presiden PAS, Haji Abdul Hadi Awang, dalam posting terbaru di Facebooknya, sekali lagi mengkritik konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan panjang Hadi Awang penuh petikan ayat Al-Quran dan Ibnu Khaldun. Tapi intinya cuma satu, Malaysia Madani merupakan slogan menipu rakyat dan rakyat pula diibaratkan katak di bawah tempurung. Data dan fatwa mana yang diambil oleh Hadi Awang sehinggakan beliau begitu yakin menuduh sedemikian? Tapi bila kita fikir semula, ini bukan kali pertama Hadi Awang bersikap begini. Dulu ketika zaman Tun Dr. Mahathir memperkenalkan dasar wawasan 2020, Hadi Awang pilih katanya wawasan PAS hari akhirat, bukan setakat 2020. Zaman Abdullah Ahmad Badawi dengan konsep Islam Hadari pun dikritik. Katanya istilah Islam Hadari sesat dan menyesatkan. Sekarang, bila PMX bawa konsep Madani, dikatakannya Madani Jahiliah menipu rakyat. Sebenarnya apa-apa yang bukan dari PAS, semua salah di mata Hadi. Agaknya, konsep Islam yang macam mana yang mampu memuaskan hati Hadi Awang? Mungkin pemerintahan PMX perlu sama seperti di Kelantan, di mana air bersih masih menjadi masalah, pencemaran sungai masih berlaku, masalah ekonomi negeri yang tak selesai, indeks kemiskinan masih antara tertinggi dan banyak lagi. Adakah ini contoh pemerintahan Islam yang sepatutnya? Malah dalam postingnya, Hadi Awang kata Madani yang sebenar ialah Islam wajib berkuasa memerintah urusan manusia. Persoalannya, sejak bila Islam tak berkuasa di Malaysia? Bukankah Perdana Menteri kita orang Islam? Majoriti Menteri Kabinet beragama Islam. Agama rasmi persekutuan Islam. Jabatan agama Islam ada di semua negeri. Undang-undang syariah pun ada. Malah bajet tahunan untuk pembangunan Islam terus meningkat, terutamanya di bawah kerajaan Madani. Jadi di mana yang mengatakan Islam tak berkuasa? Yang peliknya, bila ada skandal besar yang benar-benar bercanggah dengan Islam, kenapa tiada sebarang respon dari pemimpin PAS? Contoh terbaru, skandal rasuah dan penyelewengan dana sukuk untuk pembinaan lebuh raya Lembah Kelak. Skandal berbilion ringgit, perompakan wang rakyat. Tapi pemimpin PAS dan Hadi Awang senyap. Tiada kenyataan rasmi mahu perkecaman. Sedangkan dalam Islam, rasuah adalah dosa besar, perkara yang ditegar keras. Kenapa yang itu tak disentuh? Kenapa lebih sibuk dengan perkataan Madani? Dalam suasana negara sedang menghadapi cabaran besar, isu kos sara hidup, integriti, rasuah dan sebagainya, sepatutnya pembangkang tampil membantu, beri idea yang membina. Tapi yang dibuat hanyalah menyerang slogan, tafsir agama, ikut selera politik sendiri. Sekarang rakyat boleh nilai siapa sebenarnya katak bawah tempurung.